Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi masak cili hijau. Lepas sikit. Ya, okey, Alhamdulillah. Suami dia nampak isterinya dah duduk dengan selamatnya. Yang jalan jauh especially ya. Suami dia dah siap-siap dah berdoa. Alhamdulillah, makbul dah doanya. Okey, first kali kita panaskan minyak di kuali seperti biasa. Okey, kita nak tumis semua ni. Daun kari, bay leaf dan 4 sekawan ni tadi, ya, masukkan semua. Tumis sampai dia naik bau. Kita masukkan bawang Holland yang kita dah iris atau kita dah mayang. Ini kita tumis dan sementara kita nak tunggu bawangnya siap. Kita nak kisar ya puan. Lada hijau, bawang Holland, yang satu kita dah mayang, satu kita nak kisar ya. Gajus yang kita dah rendam, bawang putih dan halia. Kita kisar sekejap. Masukkan kelapa. Kisar sekali. Okay, kita tumis sampai dia jangan garing lah, sampai ujung-ujung dia. Ujung-ujung bawang tu macam coklat. Tak payah garing ya. Okay, kita masukkan yang kita kisar ni tadi. Okay, kita tumis sampai dia pecah minyak atau sampai dia garing. Okey, sekarang ni dia dah pecah minyak macam ni. Okey, kita kecilkan api. Saya nak masukkan rempah. Rempah yang kita guna lada hitam, ini jintan putih, kunyit hidup, serbuk ketumbar dan juga garam masala. Okey, garam masala tu rempah. Nama dia garam masala. Okey, ini kita tumis ya. Saya besarkan api. Waktu puan nak masuk rempah tu, api puan kena kecilkan. Dia tidak boleh terlalu panas. Nanti the minute kita tuang aja rempah tu cepat hangus. Okey, ini bau dah cantik, bau dah sedap. Bila kita dah masuk rempah, dia dah jadi kering macam ni tau. Ya. So kita masukkan air. Kita masuk air. Bila kita masukkan aja air, nanti paste ni akan jadi cair. Macam ni. So kita tunggu sekejap, bagi dia kering sikit, pecah minyak, masuk lagi air. 3 kali masuk air, baru rempah dia masak. Okey, kita masuk lagi air. Okey, kita masukkan garam. Kita dah masukkan garam, kita gaul rata. Okey, kita nak masukkan ayam pula. Ayam ni Kak Zaida dah goreng garam kunyit tapi jangan garing. Ya, kita balik-balikkan. Lalu kita nak masukkan yogurt. Ya, yogurt. Lemak dan masam datang dari yogurt. Yogurt asli. Okey, kita masak dia macam ni. Lauk dah siap. Kita nak masuk cili hijau. Kalau suka cili padi pun boleh letak. Dan daun ketumbar. Masuk je daun ketumbar, dia dah jadi lauk lain. Dia dah jadi bau sedap lagi. Tambah sedap lagi. Lauk dia masam ya. Dia kena ada masam lemak-lemak. Okey, lauk kita dah siap. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu masak cili hijau buat tetamu Kak Zaida. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.